Isteri yang baik kalau dia buat salah dengan suami, dia tak boleh tidur selagi suami tak cakap aku redha. Suami tak cakap aku minta maaf. Jadi insya-Allah para lelaki sekalian, kalian ada ciri-ciri suami yang soleh yang disebutkan tadi, dan wanita di sini ada ciri-ciri isteri yang solehah. Esok kalau buat salah, jangan tidur selagi mana tak settle. Tak kiralah siapa buat salah, tapi minta maaf saja dengan suami. Bang, saya minta maaf bang, kalau itu tak ikhlas tu. Bang, saya minta maaf atas kesilapan saya, awak redha tak dengan saya? Betul ni adik-adik, Ustazah nak ajar betul ni. Orang lelaki dia suka guna ayat tu. Dia suka bila kita sebut perkataan tu. Awak, ini awak, Ustazah adalah panggil apa-apa. Contohlah panggil sayang ke abang ke kan. Contohlah panggil abang, contoh kan. Takkan nak panggil adik pula kan. Sayang ke apa-apalah. Sayang, abang, saya minta awak redha dengan saya, awak redha tak dengan saya? Lagi dia tak cakap, lagi tu minta, awak redha tak dengan saya? Dia pun cakap ngantuk, redha. Betul ni? Lepas tu cakap, saya minta maaf dengan awak sebelum tidur, salah, minta maaf, saya minta awak redha dengan saya. Lepas tu dia cakap, ya, skrip sama je, seperti semalam. Dia cakap, saya maaf, saya redha. Subhanallah. Kenapa ya? Ustazah nak bagi tahu esok awak kena ingat ni, bila awak dah nikah esok ingat ni. Kita tak mampu nak jadi isteri yang terbaik. Kita tak mampu nak jadi isteri yang sempurna. Kita tak mampu nak taat. Kita nak jaga hati dia. Kita nak buat sama juga lelaki ya. Tak mampu nak jadi suami yang terbaik. Tapi kita boleh jadi isteri yang baik bila kita boleh minta maaf, kita boleh minta redha, lalu suami kita kata, ya saya maaf, ya saya redha, walaupun tak ada berlaku apa-apa pun hari itu. Saat itu kita jadi isteri yang terbaik. Sebab apa? Apabila seorang wanita dapat redha suaminya, maka syurgalah baginya. Kalau nak bagi syarat jadi isteri yang sempurna baru dapat redha suami, berat. Kita isteri yang lemah kadang-kadang menyakiti hati suami dengan lidah kita. Kadang-kadang kita tak boleh nak layan dia dengan sempurna sebab kita ni tak puas hati, ada bengkak dalam hati, kita pun muka masam, tak senyum. Betul. Sebab kita manusia biasa, kita mesti buat salah. Tetapi bagaimana nak jadi isteri yang terbaik bila kita dapat redha? Paling mudah sebelum tidur minta maaf, minta redha. Suami pun cakap, yelah saya maafkan, saya redha. Dah, kita pun boleh senyum, tidurlah dengan elok.